perkara asas yang paling penting bagi rakyat. Rumah mampu bilik kalau di Melaka ini saudara harganya 180,000. Adakah dia benar-benar mampu bilik? Saya nak tanya sahabat-sahabat pemuda semua, berapa ramai yang sudah mampu membeli rumah? Saya rasa ramai yang tidak mampu membeli rumah. Kalau dahulu PH berjaya memenuhi hati rakyat dengan berbagai janji-janji kosong untuk mengurangkan harga dan kos hidup rakyat, kita kena bangkit sekarang ini membawa isu-isu asas rakyat ini. Betul? Betul. Alang-alang kita masih dalam kerajaan perpaduan ini, kita tekan mereka betul-betul untuk mengurangkan kos harga rakyat ini. Tuan Timbalan Fungsi Tetap. Langkah kedua, mempartikan semula kerajaan. Apa yang saya maksudkan ini? Jika kita lihat dalam kerajaan sekarang ini, ada ruang untuk orang politik muda seperti kita yang boleh membantu kerajaan. Kita orang politik ini selalu ingin menyelesaikan masalah rakyat, akan tetapi pegawai kerajaan terlalu terikat dengan birokrasi yang menyebabkan rakyat selalu marah kita kembali. Selalu kita lihat di media sosial seperti di media sosial YB-KUM, YB Helmi, YB Menteri Besar Johor, apabila ada segelintir kaki tangan kerajaan yang culas dalam kerja kepada rakyat, yang kadang-kadang alasannya tidak boleh masuk akal. Saya ini lahir dan membesar di dalam keluarga politik. Kalau dahulu Ketua Pemuda Cawangan menghantar surat kepada pegawai kerajaan untuk menyelesaikan masalah, laju saja pegawai membantu dan menyelesaikan. Cuba sekarang kita hantar surat, jangan jadi surat, kita telefon atau hantar WhatsApp, silap-silap dia buktikan sahaja. Betul tak sahabat? Dia kena macam Effie spam apa Edward Chia. Sikit-sikit jumpa Edward Chia, sikit-sikit jumpa Edward Chia. Pasal Edward Chia apa layan dia, aku tak faham. Aku kau jadi Edward Chia dan aku block ni. Dalam pemilikan mereka paling teruk kali ganda. Siapa? Kita punya kali ganda. Tapi ahli parlimen kita 220 orang. Pemimpin kita boleh melantik kalangan-kalangan Nak ramai-ramai. Kenapa? Cuba kau tengok Dewan Rakyat mana Vietnam pun tak ramai pun. Tapi Vietnam lagi besar daripada Malaysia. Vietnam besar dia 500,000 kilometer persegi. Malaysia 330 je. sebelum saya ini Penduduk Vietnam.